Satu periuk besar begitu bikin teh susu, tengok. Okey, light. Tambah susu lagi. Tambah ini susu. Susu kasih periuk ini masuk dulu. Masuk teh. Ini teh ubat teh, ini teh campur teh. Campur susu lagi. Campur dulu susu lagi. Kasih kacau dulu, kacau. Kasih teh bau keluar, tengok tengok ini teh, warna teh sudah ada, nampak kan teh ada. Ini okey, tepi-tepi kasih kemaskan dulu, nampak kemakan dulu. Okey, kasih tarik lagi, 3-4 kali, kasih panas, kasih bau keluar, teh tarik, tengok. Itu api mah kasih panas dulu, air panas tu, sudah masak ni, masak. Kasih tarik lagi. Okey, kasih kacau lagi, pusing-pusing lagi. Okey. Kasih tarik lagi. Campur lagi. Teh lagi, campur. Tengok kasih panas. Nampak je macam bau sudah keluar, bau sedapnya. Bau. Okey, kasih kacau lagi. Okey, tarik lagi. Tarik lagi. Air sudah panas, tengok. Lagi panas, bau sudah keluar. Di tepi tengok pun rasa sedap lah, sedap. Okey, nampak ni. Air panas lagi, tarik lagi. Okey, boleh keluar sikit dulu. Kasih kemaskan, tarik dulu. Okey. Kasih keluar sikit, kasih orang cuba test dulu. Okey, test dulu. Tengok bau okey tak? Macam nampak tak okey lagi. Okey, tambah gula lagi. Kacau lagi. Kasih pusing lagi, kacau lagi. Okey, lain. Lagi. Periuk begitu besar punya teh tarik. Cara bikin. Okey, tarik lagi. Cara ini periuk begitu besar kan. Kalau minum 100 orang rasa boleh lah, tak ada masalah. 100 cawan rasa boleh juga. Ini okey, kasih bersihkan dulu, kemas dulu. Ini teh kau ni, kasih lipat lagi. Okey, ini teh kau ni. Customer mau kau ni, kita begitu bikin kau. Lepas itu tarik lagi. Bagi customer minum, sudah boleh minum. Siap, selesai. Teh tarik yang sedap.